Macam mana Daniel boleh buat 149,000 USD adalah disebabkan Daniel jumpa satu saja winning product. Dalam video kali ni Daniel akan ajak korang semua macam mana nak cari winning product. Kita akan menggunakan Winning Hunter, so you guys kena register account Winning Hunter. Seterusnya pergi kepada bahagian Facebook Ads. Ni kemudian tekan saja Dropship Ads ni. Negara pilih US, United Kingdom, Canada, New Zealand dan juga Australia. Sort by last seen, kemudian tekan saja button apply. And then try scroll ke bawah sedikit. Okay guys, dekat sini sangat penting. Waktu dekat dalam first row tu, apa yang you guys kena buat adalah try berfikir dan cari produk yang boleh menyelesaikan masalah orang. Itu adalah number 1 untuk kita tahu winning product lah. And then seterusnya try cari kalau boleh harga atas $20, bawah $100 lah. So itu adalah kriteria yang nombor 2. Nombor terakhir adalah you guys once let's say lah kalau dah jumpa kan, macam contoh lah kita try tengok. Ini contoh dia. Ini harga dah okey. Lepas tu terus tekan saja nombor 4 ni. Pergi ke visit page in ad library atas sebelah kanan sekali ni. Dia akan buka competitor punya ads library. So dalam ni adalah data di mana competitor tengah bayar dekat Facebook. Jadi kita kena tengok data dengan tepat lah. Make sure data adalah cantik baru you guys try run iklan dekat Facebook untuk dapat sales yang banyak.